5 vitamin untuk tulang patah ataupun tulang retak yang anda boleh amal dan boleh mempercepatkan penyembuhan masalah tulang anda tu. Kalau anda nak tahu, tengok video ni sampai habis dan anda klik subscribe kalau anda first time tengok video ni dan lepas tu komen saya dah subscribe. Baik, apa vitamin yang anda boleh amal dan saya akan terangkan dari sudut 5 kerja dia. 5 kerja vitamin ni sebenarnya bukan semuanya vitamin, tapi orang kita biasalah semua benda dipanggil vitamin. Dia ada, kita panggil suplemen lah. Suplemen dia ada banyak benda. Vitamin ni salah satu benda kan. Jadi saya akan terangkan 5 jenis ni lah kan. Tapi kalau siapa nak panggil vitamin, panggillah vitamin lah, ikut suka lah kan. Okey, baik. Yang pertama ialah membentuk. Dia bantu pembentukan 60% daripada tulang kita. Apa yang kita kena amal? Amalkan kalsium. Kalsium dia akan bentukkan 60% daripada tulang kita dan dia akan bantu membentuk tulang yang padat bila mana kita ada magnesium. Kita kena ambil kalsium yang ada minimum 2 benda. Pertama, dia kena ada magnesium, satu lagi dia kena ada vitamin D. Kalau salah satu ni tak ada, tulang yang kita tak boleh nak hasilkan tulang yang bagus lah sebenarnya. Banyak lagi benda lain, copper, boron, banyak lagi. Tapi saya tekankan benda ni lah, kena ada vitamin D untuk diserap dengan baik. Kalau tak, kita syok je minum tapi sebenarnya tak serap pun. Dan magnesium untuk dia akan susun kita punya kalsium tu supaya benda tu padat. Nak susun benda tu supaya benda tu padat. So macam mana nak pilih kalsium ni? Senang je, anda kontak kami, dapatkan daripada Ultimate Vitamin sebab kami akan ajar teknik pengambilan yang berkesan. Okay, yang kedua ialah macam mana kita nak selesaikan? Okay? Yang kedua ialah kita kena kawal, rendahkan tahap radang di sekitar bahagian tulang yang patah tu. Bila berlaku radang, maka tubuh kita tak boleh nak fokus baiki sel. So macam mana nak atasi radang dan nak memberikan keadaan yang baik untuk tulang kita, sendi kita tu bergerak balik, ialah ambil omega 3. Omega 3 sumber daripada minyak ikan yang ada EPA dan DHA 90%. Maksudnya, bila kita makan omega 3, yang penting sekali yang kita nak ialah EPA dan DHA. So, bila kita ambil, dia banyak diserap dalam tubuh kita. Berbanding kalau daripada tumbuhan, dia kena ditukarkan dulu, lepas tu baru kita boleh serap. Jadi, nak yang cepat, ambil daripada minyak ikan, suling 3 kali, tak berbau sangat, senang nak ambil, dan yang penting grade tu grade yang tinggi. Ada di Ultimate Vitamin, jangan bimbang. Yang ketiga ialah amalkan protein. Protein ni untuk apa? Apa fungsi dia? Dia membentuk sel-sel baru. Itu kerja dia. Dia membentuk dalam 30% daripada tulang kita dan dia akan membentuk sel-sel sendi yang baru. Kita punya sekitar tu kan, otot-otot, urat saraf tu, dan memberi kekuatan kepada sendi kita untuk bergerak balik. Nak kan? Kita tak nak jadi okey je kita punya tulang, tapi kita nak boleh bergerak dengan baik. Ada kekuatan kepada kita punya otot sendi kita. Dan yang last sekali ialah saya suka cadangkan iaitu polyphenol. Polyphenol ni dipanggil booster lah, sejenis phytonutrient. Dia bukan vitamin tapi sifat dia antioksidan. Antioksidan kerja dia apa? Baiki sel, bagi tenaga pada sel. Bila sel kita ada tenaga, maka dia boleh hasilkan sel baru dengan cepat. Dia boleh recover kita punya tulang-tulang yang patah tu dengan cepat. So polyphenol adalah kita panggil diconsider sebagai antioksidan yang salah satu terbaik dekat dunia lah untuk recovery, untuk speed up recovery. Dan kalau kita ni memang berusia, ada setengah orang patah tapi dia dah berusia kan, dia nak menghasilkan sel baru tu lambat. So polyphenol dia akan bantu untuk mudahkan sel balik, mengembalikan fungsi sel yang akibat daripada penuaan, akibat daripada masalah kesihatan kita kan, kita jadi nak hasilkan sel baru lambat. Bila lambatlah kita punya tulang kita nak recover balik. Okay, so simpelnya dapatkan daripada Ultimate Vitamin, klik link yang saya sediakan di bahagian description ataupun hubungi nombor WhatsApp yang tertera di saya punya bahagian bawah ni bahagian bawah ni bukan iklan-iklan yang lalu dekat bawah ni, biasanya tak ada kaitan langsung dengan kami lah. Itu saja. Assalamualaikum.